Volkswagen Arteon. Ku sangkakan Peugeot Passat. Arteon. Ni kita nak check bunyi juga. Kita tengah set up mesin lah. Untuk mesin chassis Road Simulator. Chassis Road Simulator ni ada harga servis dia. So kalau mana yang berminat boleh PM nombor kat bio. Untuk harga benda ni saja dalam anggaran. Dan untuk kalau contohnya kita detect dapat bunyi dan baiki harga RM500 ke atas, benda ni charge ni kita bagi free. Itulah kita punya inspection gang. Mana-mana pun kalau korang nak jet pun inspection pun kita ada harga kita. Tapi kalau ada repair apa-apa, benda tu free. Atas RM500 ke atas, benda ni kita akan kenakan charge. Okey? Boleh dah. Boleh. Laju lagi, bumpy. So kita mencari bunyi. Saya lo. Nabi pergi apa Nabi? Cik dah tengok. Kita buka pasang saja. Kita buka pasang. Nah sini ada bunyi. Dua arm ni okey lagi ke belakang ni? Ya betul tak. Belajar babush, bush low arm. Tapi low arm ni kalau kata abang ni kalau tak dia kena air memang dia bunyi. Tapi kalau kena air ni mungkin dia tak bunyi lah. Macam link tu. Link kalau korang nak tahu kat dalam tu lah link. Ya. Okey je kita ni. Okey, cantik lagi nak beli tak? Cakap kat mana? Tapi kalau tu kata besar lagi orang pakai balik. Alhamdulillah selesai. Kita nak kena check dalaman pula. Macam engine mounting. Lepas tu kita ada kena check thermostat. Kita buat bagian engine lah. Buat inspection juga. Bukan kita saja buat mesin goyang ni. Kita ada buat juga 360 inspection gang. Lebih pada 100 point kita check komponen kereta tau. So kita nak bawa turun daripada kereta ni. Mesin ni bawa keluar. Kita nak buat inspection 360. Itu je untuk video kali ni. Boleh like, follow, komen dengan share. Info check kereta korang. Kita tunjuk kita orang buat macam mana. Itu je. Bye. Assalamualaikum. Boom. Bam.